Sarah. Ayuk tu kecil lah. Aduh, ya Allah. Start ni kau apa ni? Ada dalam pukul 8 lebih ni. Dia nak suruh cakap kan? Hari tu Sarah tak dapat. Apa ke program? Dia macam Yasin kot malam ya? Ya, Sarah kat KL. Telefon tu. Sarah kat KL. Yelah kerja. Apa? Okay, Assalamualaikum. Hari ni Sarah bersama dengan bonda-bonda Sarah. Sarah ada di Iskandar Perdana Seksyen 1, 2, 3 dan 4 ya kah? Ya. Hari ni, pagi ni dekat KRT Iskandar Perdana mengadakan masakan bubur lambuk. Hari ni kalau kita tengoklah kat sini, bonda-bonda Sarah ni tengah membuat persiapan memasak bubur lambuk 2 periuk hari ni. 2 periuk. Mana-mana yang berdekatan dengan KRT sini bolehlah datang, jemput-jemput datang untuk kita meraihkan di mana program Gerak Rahmah. Jom masak bubur lambuk. Tengok ni makcik tu motong bawang putih. Bawang merah ada. Ini kita masak bubur biasa dia kak. Kan dia ada setengah tu. Kita tengok chef kita. Kita ada chef Cik Ahmad. Cik Ahmad yang mana? Cik. Cik Mat. Cik Mat. Tu Cik Mat. Ahmad Albab. Kita ada Cik Ahmad, chef ketua dia. Jangan angkat tangan tu green fingers kita. Maksudnya setiap tahun dah KRT membuat masakan bubur lambuk ni kan. Cik Mat tu kita jemput khas tu daripada Batu Kurau. Oh. Asalnya Batu Kurau ke? Asalnya Batu Kurau. Oh, asal Batu Kurau. Kalau orang Batu Kurau ni masaknya lagi sedap. Ikan ni telur ni. Okey, terima kasih. Sama. Roger and out Apa dia ni Cik Nurul, kita mengkerek Nak mengkerek. Buat merah. Kalau tanya buat merah semua pening kejap. Tanya kerek. Buat kecil melaju. Tu dia.